So sekarang ni kita sebelum menziarah ke lokasi yang seterusnya, kita akan membeli sedikit barang-barangan lah. Tapi kali ni dia berbeza sikit. Sebab barang yang kita nak beli ni adalah dalam bentuk hal-hal barang-barang pembinaan rumah, bahan-bahan linen rumah. Ini adalah hasil sumbangan kita orang lah daripada Perfume Paradise untuk tuan lah. Semoga membantu sedikit lah. Saya Fi daripada Perfume Paradise. So alhamdulillah lah hasil daripada saya berniaga Perfume Paradise, daripada support pembeli-pembeli ni dapatlah saya kongsi rezeki dengan cik keluarga, dengan cik dengan keluarga. Tak apa nak bagi tapi inilah sedikit yang dapat kami sumbangkan lah. Terima kasih banyak lah. Yang beli tu untuk kawasan mana dah? Ni seluruh 17 keping. Sudah dapur dari sini. Nanti pandai-pandai nanti tu mana yang bocor cuma dikira 17 keping. Satu keluarga anak 10 hidup dalam satu rumah. Dia sewa atau dibagi duduk percuma. Sebab rumah tu sangat azab. begitu ke, muka nak ramah dia macam hina lah dia cerita nak ramah ke. Pak kita pun cakap lah, kalau mak nak ramah saya tak minta pun makan rumah tangga awak ya. Dia cakap gitu.